GK bagi modul aspirasi utama untuk hari ini. Okay, jadi sebelum saya mulakanlah, jadi elok dan molek kita mulakanlah hari penuh barakah ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Okay, terima kasih kepada semua rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian meluangkan waktu pada hari ini. InsyaAllah saya rasa saya tak masih lama. Kita akan go through semua sekali 6 modul. Saya letaklah lebih kurang dalam maksimum 2 jam saja. Saya akan go through one by one mana modul yang ada perubahan yang sangat nyata dan kita akan buat sama-sama. Okay, kalau rasa tak clear tak apa, terus tanya saya dan kita akan terus go through baiklah benda tu. Okay, maksudnya pastikan semua rakan-rakan kes ni betul-betul maklum perubahan-perubahan yang berlaku sebab dia memang tak terlalu banyak tapi dia kita tukar terus. Nak kata banyak tapi tidak, kita memang tukar terus. Okay? Mendengarkan waktu, saya terus masuklah aspirasi 1 sehingga 6. Semua bahan-bahan ni Dr. Hisham akan sharekan macam biasa untuk rujukan rakan-rakan fasilitator, tuan-tuan dan puan-puan semua. Cuma mungkin dalam petang sikit lah kot kan. So mungkinlah kami akan bagi balik macam biasa. Okey, kita mulakan terus. Boleh jelas nampak di sana. Okey, untuk aspirasi 1, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, sebelum ni, okay, aspirasi 3, 4 dan 5, 6, kalau kita ingat, dia dalam setiap modul tu ada banyak aktiviti yang menyebabkan kadang-kadang peserta confused nak ambil yang mana satu. Contoh, aspirasi 3, select fikir, ada sampai 7 aktiviti yang menyebabkan Faisal ambil yang ni ke, nak buat yang ni ke, tak lah kan. Dia keliru kat situ tau. Jadi untuk semakkan yang baru ni, kita dah wajibkan terus apa je kena buat. So maksimum satu aspirasi hanya ada 3 aktiviti sahaja. Tak lebih daripada tu. Maksimum 3. Dan kita dah bagi satu ruang masa yang saya rasa insya-Allah cukup dan boleh selesai dah dalam masa 2 jam tu. So kalau yang lama tu memang saya agak kesian lah dengan facilitator. Okay, kita pergi yang pertama dulu, aspirasi 1 untuk pelajar semester 1. Ini pun tak ubah daripada yang lama sangat. Kita mulakan dengan signature tune. Okay, sebelum saya teruskan, minta maaf saya nak sebut sedikit rakan-rakan facilitator. Saya difahamkan, saya dapat feedback. Bukan semua, saya tak kata semua. Tapi saya dapat feedback. Mungkin benda ni baru juga untuk rakan-rakan. So, orang kata apa takut-takut, tak berapa berani kan. Sebab kita sebagai Faisal, semua tu kena dalam kepala kita jalan je. Okay, sebab saya difahamkan, ada rakan-rakan facilitator yang dia buka apa yang kami bagi ni, dia buka dekat skrin, bagi pelajar baca bersama-sama. Bagi pelajar tengok. Itu yang bila kami tengok balik, berkesan nanti dia kurang kat situ. So, bila pelajar dia baca, dia macam, oh aku nak buat apa. Sebenarnya bila kita di sesi, kita tu masuk dalam sesi tu, okey kita akan buat yang pertama sekali. Ini contoh dia. Kita tengok YouTube ni, kita buat sama-sama. Dia macam tu tau. Saya faham ada yang first time, ada kan, tak apa. Slow-slow, cuma saya suka saya nasihatkan, kita kalau boleh semua sini kita elakkan yang itu. Jadi kita elakkan kita buka skrin tu, sebab kami dah mudahkan. InsyaAllah memang sangat mudah. Saya cakap mudah tu bukan sebab saya dah biasa buat, tak. Memang kita dah go through tu, kita nak memudahkan Faisal, kita nak memudahkan pelajar juga faham aspirasi kita nak bawa. Okay, jadi yang pertama, kita mulakan dengan signature tune. Tak payah cakap tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri sampai sekarang tak jumpa lagi step dia tu. Kan, tak jumpa step satu hal, semput. Nak laju signature tune ni. So, apa kita nak buat? Kita buka je YouTube yang ada Cik Hafiz menyanyi tu. Buka je YouTube tu. Suruh pelajar kita baca dia punya lirik dan kita mulakan sama-sama. Tepuk tangan, hentak kaki, tepuk tangan. Dan laju 3 kali. Okay, kita biar dia buat. Tak apa. Katalah yang kali pertama kita buat dia terabur. Dia buat kali 2, dia terabur lagi. Kali ketiga terabur, biar. Dia bukan nak require. Dia nak ambil lirik lagu tu. Sebab nanti dalam next aspirasi, dia kena buat lagi lagu sensitif ni. Dia memang dia kena ingat punya. Okay, tak apa, jangan stres. Jangan stres, buat kali pertama, kali kedua, kali ketiga dah cukup. 30 minit je. Set masa 30 minit dan stop. Okay, jangan stres kat situ. Okay, yang kedua,
Okay, boleh ni link kami dah bagi. Tekan je link ni, display. InsyaAllah. Kalau tak pun pelajar boleh tengok dekat dia punya phone masing-masing. Okay, seterusnya, bakat dan budaya kita masih amalkan benda yang sama. Yang ini kita bagi masa 50 minit. Kenapa 50 minit? Ni saya bagi tahu awal lah, sebagai tahu awal. Tapi Dr. Hisham yang bagi tahu nanti. Alhamdulillah, insyaAllah semesta ni satu kumpulan hanya 60 orang pelajar saja. Cik Romi banding sebelum ni 120 saya faham itu kekangan sangat-sangat untuk semua orang dari segi ruang dan lain-lain. Semesta ni kita dapat 60 pelajar untuk satu kumpulan, saya rasa manageable lah. Okay, manageable untuk kita melihat setiap keberkesanan aktiviti tu. Okay, jadi 60 orang 50 minit kita anggap kita jangkakanlah kita buat 6 kumpulan cukup. Okay, satu kumpulan 10 orang. Jadi kita dengarlah semua persembahan 6 kumpulan ni. Jangan kita pilih. Jangan kita pilih sikit-sikit kan. Sebab dia baru first time kita ambil semua. Lepas tu kita kecilkan aktiviti supaya pelajar tu boleh share apa yang dia buat. Okay. Sama lagi bakat dan budaya. Bagilah ruang itu. Okay. Yang kedua. Yang ketiga pun masih task yang sama. Ikrar dan video ni. Okay. Sebelum ni cuma ada ikrar je. Video tak ada kan. So yang ini kita akan minta pelajar buat ikrar. Ikrar pun untuk 6 kumpulan. Tadi dia dalam kumpulan yang sama. Dia buat dalam 2 minit punya ikrar. Tak payah lama. Okay. Dia mesti menceritakan pasal DNA UiTM. DNA UiTM itu apa dia? Usaha takwa mulia. Mesti melibatkan 3 elemen tu. Berdasarkan beberapa aktiviti POT yang kita buat dengan fakulti, dengan kampus, kita nampak boleh pergi. Dan kita benarkan mereka menggunakan ChatGPT. Tadi isu pun. Pada saya tadi isu ChatGPT tu. Okay, cuma kita tengoklah, jangan dia menggunakan ChatGPT pun bahasa tahap apa kan. Sebab dalam komponen ini yang paling penting adalah penggunaan bahasa tu. Kalau nampak kat sini, mana tadi ni, penggunaan bahasa tu. Okay, lepas ikrar, kita bagi sedikit ruang dalam bilik kuliah yang kita ada tu je. Tak payah suruh pelajar keluar. Berkumpulan untuk dibuat satu video. Satu video yang pendek sangat. Boleh dalam 1 minit maksimum. Paling panjang pun 1 minit. Mengisahkan. Ini mana sini? Okay, sini. Memfokuskan kepada terima kasih UiTM. Tak payah lama. So, video ni, Tracy akan verify dulu. Okay, kalau Tracy kata video tu okey, tak ada isu pelik-pelik, dan benarkan mereka untuk muat naik di media sosial dia. Tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa konten tu ada benda yang kita pun tak happy dan kita tak payahlah benarkan mereka gunakan. Okay, itu saja. Perubahan untuk aktiviti satu. Yang pertama, kita mulakan dengan signature tune. Kita ada ikrar, kita ada bakat dan budaya, masih sama. Kita ada ikrar masih sama dan kita tambah satu elemen saja untuk terima kasih UiTM dalam video pelajar tu. Okay, untuk pelajar SEM1. So, insyaAllah kami rasa cukup aktiviti ini. Highlight utama dia ialah pasal DNA UiTM, usaha takwa mulia itu sendiri. Okay, itu saja untuk aspirasi 1. Okay, saya buka jika ada persoalan daripada rakan-rakan sesi sebelum saya teruskan dengan next module. Ada yang clear? Assalamualaikum, Jadi. Salam. Ya, okey. Kami silakan. Okey, untuk modul 1 ni saya nampak tak ada banyak perubahan. Betul. Cuma dari segi implement of yang signature tune tu lah, digalakkan facilitator buat sekali dengan pelajar lah kan. Betul. Dan ulang 3 kali. Masanya setengah jam. Yang kedua pun saya rasa sama, ketiga sama. Cuma bezanya sekarang ialah satu kumpulan 60 orang. Betul. 120. So berkaitan dengan bajet, nanti kita boleh bajet satu orang untuk 60 pelajar lah kan, untuk bajet Betul. urusan sebagainya. Betul. Alright, itu je saja. Okay, Alright. So itu saya kata yang satu ni tak ada yang ketika sangat Jadi saya pindah ke aspirasi 2 kalau boleh. Stop sharing dulu. Okay. Untuk aspirasi 2, pun kita tak ubah banyak. Cuma kalau tuan-tuan ada apa-apa ingat, aspirasi 2 ni dulu kita ada orienteering. Kalau ingat. Dan kebanyakan kita tak buat orienteering tu sebab kekangan kita. Kekangan peralatan, kekangan kemampuan kita nak handle 120 dengan orienteering tu kan. Dan kebanyakan kita 2 sel lepas kita tak buat orienteering tu. Kecuali adalah beberapa kampus yang saya difahamkan mereka buat tapi menggunakan
Sesi tertutup. Okay, okay, nanti lagi tunggu saya. Okay. Apa tadi? Mereka tak buat. Okay, jadi kita bincang dengan pusat sukan. Sebenarnya untuk aspirasi 2 ni, dia melibatkan 3 pusat. Pusat sukan, pusat kesihatan dan pusat kaunseling dan psikologi. Dia melibatkan 3 elemen. Jadi, hasrat pusat sukan ialah untuk pelajar itu bergerak semasa sesi. Bukannya stay satu tempat je. Itu sebenarnya. Jadi apa yang pusat sukan buat, kita buat seakan explorers. Explorers dalam bilik kuliah kita tu je. Tak payah explore tu kampus tau. Explore bilik kuliah kita tu dalam masa 45 minit. Macam mana nak buat. Saya dah go through juga. Dia fun lah sebenarnya. Dia akan jadi fun. Okey, pertama. Jika, ini saya bagi pilihan untuk rakan-rakan. Jika kampus fakulti ada pembantu facilitator. Means that ada pelajar, SMF ke, MPP ke yang bantu. Okay. Boleh gunakan mereka ini sebagai penjaga checkpoint dalam kelas kita. Cuma saya melihat masalah dia, katalah kita ada 10 sesi, 600 pelajar, ada 10 sesi LDK, takkan pakai sampai 30 orang MPP kan, 30 orang SMF kan. Okay, itu mungkin kekangan. Tapi kalau ada, proceed. Kalau tak ada, tak apa. Itu bukan kekangannya. Okay, sebab apa? Kita boleh jadikan pelajar, kita boleh wujudkan beberapa stesen dalam bilik kuliah kita tu. Saya dah bagi juga beberapa arahan dia. Kita print out, tampal, pelajar akan bergerak ke stesen sendiri mengikut masa yang kita jaga dan dia akan buat sendiri aktiviti tu tanpa pengawasan sesiapa pun. Maksudnya kita tak tengok pun dia buat betul ke salah, kita biar je dia buat. Cuma kalau kita nampak pelik, kita tegur lah. Kan? Contoh, dia buat teknik pernafasan. Merepek sangat rupa teknik pernafasan tu, kita pergi tegur lah. Itu je. Okay. Sebab apa kat sini, dia akan buat contohnya begini. Saya tunjuk Okay. Masa 45 minit, 45 minit tu bergantunglah berapa fasilitator rasa nak buat checkpoint dia. Dia mesti ada sedikit mengenai minda, pergerakan fizikal, kesihatan, kerjasama, kreatif, terpulang. Okay. Jadi sebagai contoh yang saya pernah buat dengan, saya buat kat mana itu saya buat dekat Terengganu kan, buat dengan Terengganu, saya buat dengan Ketuaan juga. Kita tampal dekat dinding, okay, contoh kan, dekat satu tas kecergasan fizikal, kita tulis kat satu, kita print dekat A4, di stesen ini lakukan aktiviti senam aerobik selama 3 minit. So, dia pergi sendiri, dia akan buat senam aerobik itu sendiri dengan pasukan dia. Kita monitor daripada jauh. Okey, dah buat. Okey, dekat stesen 2, dia akan nyanyikan signature tune. Stesen 3, dia akan buat apa? Dia akan buat teknik pernafasan. Stesen 4, dia akan buat apa lagi? Kita monitor daripada jauh. Kita tak payah kata dia buat tu salah ke, betul ke tidak. Cuma ceritakan ni kalau kita nampak jadi pernafasan tu merepek sangat, kata kita tegur lah. Dia kau macam tu. Okay. Ini sebenarnya motor creativity facilitator juga. Apa yang Fesi rasa nak dia buat supaya pelajar ini bergerak dalam stesen tu. Sebab kalau tak nanti, dia akan duduk dia kan dekat dia punya kursi, dekat dia punya tempat tu kan. Kita tak nak macam tu. Ini yang diharapkan oleh pusat sukan lah supaya ada pergerakan itu. Okay. Itu yang pertama. Yang ni yang kita ubah sikit lah daripada orienteering tu. Okay, andai kata ada kampus yang Perak session, Perak dia pakai X orienteering tu kan. Dia kata dia nak buat lagi orienteering tu. Terpulang, tak ada masalah. Sebab hasrat kita ialah pelajar bergerak. Kita tak halang dia tu. As long pelajar tu bergerak, dia pergi ke point A ke point B, ada aktiviti, itu okey untuk kami. Tak ada masalah. Okay, sebab tu saya kata untuk explorers di aspirasi 2 ini, dia lebih kepada creativity facilitator dan kemampuan facilitator. Kita nak rigidkan nak buat macam mana. Okay. Seterusnya, dalam juga kalau tuan-tuan dan puan ingat, kita kena buat video, pelajar kena buat video. Kan, dia cari satu tempat, satu sudut. Dia kena buat video berkumpulan mengenai pengurusan stres ni. Ni kan, strategi pusat tekanan. Ini sebenarnya adalah nota kita tak tukar pun. Penting aktiviti positif, membina hubungan sosial yang dia kena buat. Sama, kita tak ubah. Okay, kita tak tukar. Dia buat benda yang sama. Alright. Dan yang ketiga untuk aktiviti ini, my body outline. Kalau masih ingat, yang gambar body kita tu yang dia kena colour, menggunakan 3 colour, bahagian mana yang sakit, kan, colour apa nak hilangkan kesakitan, dan satu lagi macam mana nak protect diri dan environment daripada sakit tu. InsyaAllah ingat kan. Okay, 3 sahaja untuk aktiviti ni. So dia tak ada perubahan yang sangat nyata lah, kecuali yang explorers tadi. Itu sahaja. Okay, the rest masih sama lah. Menggunakan aktiviti yang sama.
Right? Itu saja untuk aspirasi 2. Saya buka jika ada sebarang persoalan sebelum saya pergi ke seterusnya. Ini okey kan? So okey je ni, sebab dia tak ada ubah yang besar pun. Okay. Kalau tak ada, saya nak pergi kepada satu aspirasi yang agak berubah lah. Okay, agak berubah. Yang ni mungkin akan take time sikit. And then yang ini pun mungkin rakan-rakan saya, rakan-rakan facilitator boleh buat bersama-sama. Kalau tak clear, kita fahamkan sama-sama. Okay, sebab ini memang dia tukar hampir keseluruhan. Kandungannya sama. Okay. Sekejap. Okay, baik. Aspirasi 3 mengenai celik fikir. Dua benda saja kita sentuh kat sini, iaitu perkara 153 dan juga isu cuti diraja. Dua benda saja. Okey. Sebelum ni, kalau tuan-tuan ada apa-apa ingat, untuk aspirasi 3, apa yang kita buat, kita akan bagi tajuk yang kumpulan akan pilih, dan dia akan bentangkan tajuk tu. Betul dia akan bentangkan ikut apa yang korang dapat. Okey. So, di situ tak ada isu pun. Cuma kita nak cuba tengok pemahaman pelajar mengenai perkara ini. Apa sebenarnya, kenapa kita jaga sangat 153 ni? Kan, kenapa kita sentuh sangat untuk Melayu Bumi Putera? Okay. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh kupaskan sedikit. Kupaskan sedikit dekat pelajar apakah perkara yang disentuh dalam artikel 153. Mengenai 5 benda lah. Sebenarnya 4 je, tapi yang kita pecahkan. Jawatan, beasiswa pendidikan, bantuan ekonomi, tanah orang Melayu dan juga permit sistem perniagaan. 5 benda ni je yang kita sentuh. Okay, nak pelajar kita faham dulu apa benda yang kita sebut pasal artikel 153. Okay, selepas itu, kita tadi ada 60 orang. Tuan-tuan dan puan-puan, pecahkan mereka kepada 3 kumpulan utama. Okay, 3 kumpulan utama. Sini 3 kumpulan utama. Yang mana mereka ini akan mewakili 3 kaum berbeza di Malaysia. Kaum Melayu Bumi Putera, kaum Cina, kaum India. Saya pergi pelan-pelan ni, sangat-sangat perlahan ni. Tak clear, stop je saya. Pecahkan pelajar tadi kepada 3 kumpulan utama, mewakili kaum Melayu Bumi Putera, kaum Cina, kaum India. 3. Selepas itu, dalam kumpulan tadi kita akan dapat bilangan pelajar yang equal. 20 orang, 20 orang lah. Kalau tak genak tu, itu kita lain lah kan. Mungkin tak adil kan. Saya andaikan kita akan dapat genak 20 orang, 20 orang, 20 orang. Okey. Dalam kumpulan tadi, saya tunjuklah dia punya, saya tunjuk dia punya, apa tu panggil? Handout. Okay. So, ni handout yang kita kena bagi kepada 3 kumpulan tadi. Memang kita kena print out. Supaya mereka boleh conteng. Saya sebutlah, saya bagi contoh supaya kau nampak terus apa saya nak buat ni. Kita pilih kaum Cina. Cina, India, Melayu. Akan 3 kumpulan. Kita dah bagi mereka ketiga tadi. Jumlah pelajar mesti 20. Cepat 20 orang. Satu grup 20 orang. Okay. So, dalam kumpulan yang mewakili kaum Cina, kaum India, kaum Melayu tadi, pelajar dia kena berbincang sesama mereka, kena buat undian, seorang boleh undi satu perkara sahaja. Seorang pelajar boleh undi satu perkara sahaja, dia nak pilih apa? Dia nak pilih apa yang dia nak. Saya mewakili diri saya nak jawatan kerajaan. Contoh, 1. Katalah, dah bincang-bincang, dia nak sini 10, sini 5. Ni contoh je. So, total up mesti 20. Boleh lebih. Dia bukannya seorang boleh pilih semua. Tak boleh. Dia mesti 20 sahaja.
undian dia. Daripada 20 orang tadi, berapa ramai yang nak perkara 1, berapa ramai nak perkara 2, perkara 3, perkara 4, perkara 5. Dia mesti total up equal. Kalau katalah grup tu cuma datang hari tu 13 orang. Kan, katalah 13 orang je, 13 lah. Dia tak boleh lebih. Contoh. Cakap tu bersama saya atau tak? Kalau tak clear, saya ulang balik. Salam Cik Ni. Sorry lah. Ha. Saya pun confused juga ni. Okey, kita akan beri 3 grup. 20 orang, 20, 20, 20. Melayu, Cina, India. So, bila satu grup ni, grup Cina lah yang 20 orang ni kan. Bila dia nak bercakap tu, adakah dia menganggap diri dia Cina atau apa? Dia menganggap diri dia Cina. Okey, bila dia anggap diri dia Cina, kita beri benda ini, dia sebagai Cina, dia nak apa? Betul. Betul Cik Rami. Ada 5 benda tu, dia pilih salah satu lah. Betul. 5 Okey, benda 20. ni dia pilih salah satu je. Seorang satu sahaja. Nak tu maksud apa? Nak bersiswa lah akhirnya. Nak tanah. So sekarang ni saya ialah kumpulan Cina. Saya Okey. mewakili Cina. Hmm. So saya sebagai Cina ni, apa yang saya nak? Saya nak jawatan dalam kerajaan. Saya. Okay, yang lain-lain Cina yang lain lagi 19 ni nak tanah. Nak beasiswa. Tapi total up tu 5 perkara ni mesti 20 saja. Tak boleh lebih. Okey. Alright. Boleh? Alright. Okay. Cik Rami faham insyaAllah. Okay. Yang lain? Okay. Thank you. Baik. So dia akan isi di ruangan ini. Boleh Ini contoh simulasi tau ni. Nak bagi nampak situasi tu. So kertas ni memang kena print. Lampiran 1A ni memang kena print. Satu facilitator, satu kumpulan, kena 3. Wajib. Okay. Selesai Yang tadi kaum Cina. So kita akan 3 kaum lah. So kita akan 3 helaian tadi. Baik. Selesai. Facilitator akan lantik seorang speaker dewan. Speaker dewan ni ataupun senang kata jurucakap je lah. Siapa jurucakap ni akan buat, dia akan mengendalikan sesi tu. Sesi tengok je tau. Sesi tak akan buat apa-apa. Okay. Dia akan mengendalikan sesi itu. Dia akan menggunakan template yang ini. Nampak? Melayu, Cina, India tadi. Daripada yang sini. Sini apa? 10 kan? Cina 10, 5, 3, 2. Dia akan pindahkan ke sini. Ini dia akan pindah template ini. Speaker dewan tadi. 10, 5, 3, 2 kan? Berapa tadi kan? Betul Ke sini 10, 5, 3, 2. Kita pindahkan ke sini. Cina dia tuntut ini. Cina tuntut ini jumlah Cina tuntut. Melayu tuntut apa? Selalunya bis simulasi yang kita pernah buat, Melayu akan kat sini. Melayu akan duduk sini. Berdasarkan beberapa siri yang saya dah pernah buat, Melayu akan duduk situ. Okay, memang dia tak akan lari. Cina, India. India nak apa? Nanti kita terus tengok tau. Trend yang saya share ni dengan trend yang betul ni sama ke tak? India nak apa? Lepas India, dia akan balik kat sini. Okay. India dia akan balik kat sini. Ini semua dah putih. Semua ada 20 makhluk. Boleh agak tu boleh? Nampak trend dia? Kita dewan atau panggil atau tanya wakil tadi. Wakil Melayu bacakan apa permintaan kaum Melayu. Melayu akan baca. Kita tulis dekat kertas ni. Okay, Cina bacakan permintaan kaum Cina. Kita akan tunjuk. Alien apa kita boleh kita saya buat ni. Kita nampak. Dan kalau kurang bergantung. Alright. And then India nak. Okay. Di sinilah peranan facilitator akan masuk balik. Okay. Kita tak akan sentuh isu-isu perkauman. Tapi kita nak pelajar kita Melayu ini melihat, memandang satu sudut mereka ketika 153 ini melindungi mereka. Dan melindungi mereka. Tapi apa yang mereka jaga untuk bangsa mereka. Kita tengok seperti saya. Sini dia minta apa? Dia minta kuasa. Dengan tanah. Sebenarnya kalau ikutkan Cina ke sini yang 5. Ini 2 je ni. Cina ni cuba dia minta kuasa, dia minta tanah. Selalunya. Tapi kalau dapat jawapan lain, okay. Melayu dia nak apa? Melayu dia nak jaga tanah dia. India dia minta wang pendidikan. Okay.
kita kan pelajar-pelajar kita kat sini, katalah Melayu nak jaga tanah tu. Betul. Air kita. Tapi Melayu tu fikir pasal kuasa dan kerajaan. Dia tiga pelajar kita Dia hanya fikir tanah, kuasa kita, apa jadi pada tanah. Sepatutnya 50, 20 orang tadi, dia sama balance je sepatutnya. 5, 5, 5, 5 sampai 40 habis. Sepatutnya. Tapi tak. Kita nampak apa? Kita jaga tanah je. Kita jaga tanah, biarkan kuasa kita hilang. Kita biarkan pendidikan kita situ. Kita sentuh itu sebenarnya. Kita highlightkan itu. Kita tentu satu Indian. Kalau ada ruang untuk mencegah asbahlah. Kita hanya triggerkan pelajar sahaja. Kita jangan sebut apa-apa isu yang menyentuh perkauman. Kita terlalu dalam tanah, terlalu nak melakukan bantuan ekonomi, terlalu ekonomi ke depan, kita tak kita sesuatu, kita ini. Itu dari poin saya tak? Saya sendiri. Saya yakin rakan-rakan saya, tuan-tuan dan puan-puan, ada idea masing-masing yang dilontarkan pada pelajar nanti. Cuma saya nak secara puan-puan clear, apa nama ni, apa yang kita fokuskan di sini. Boleh tak ketika saya ni? Dia macam heavy tu. Dia akan defend. Ni saya tanya saja ni. Silakan. Bila dia buat undian ini, adakah dia berdalam berbincang antara sama lain 20 orang itu ataupun dia stand alone, suka apa dia nak. Dia tak perlu berbincang. Dia nak bagi jawatan dan sebagainya. Kita boleh bagi dua-dua. Kita boleh bagi dua-dua, dia stand alone, spiritual, tapi kita lakukan pulang pada dia. So, kita nampak dia buat discussion, dia apa. Okey. Menurut Aina boleh mute ke satu mute sana. Dia boleh. Ni? No. Siapa yang jaga komputer kalau betul mute kan? Silakan sana. Itu clear. Yang kedua, yang Melayu saya tak kisah, yang Cina India ni, dia menganggap dia Cina atau dia sebagai Melayu nak beri apa pada Cina? Adakah dia sebagai Melayu nak beri pada Cina ataupun aku ni Cina, sebagai Cina, aku nak beri aku nak. Tapi saya takut tak sampai, dia bukannya Cina kan. Dia tak betul. Dia boleh jadi dua-dua je kami. Dia boleh jadi dia boleh jadi dua-dua tau. Kita boleh split situasi. Yang pertama, dia mungkin akan berfikir itu betul pun. Tak pasti benda betul. Kita jaga-jaga juga. Okey. Tapi dia mungkin boleh berlaku apa aku bagi pada orang lain. Maksudnya dalam sudut tu, aku siapa kalau Cina ada jawatan. Kita fokus Cina tanah. Kita juga. Dia boleh duduk. Kita biarkan situasi itu berlaku. Kemudian macam kita boleh apa pentingnya kita jaga arti 153 itu je sebenarnya. Kenapa awak tadi bagi Cina contoh? Kenapa awak bagi India? Sedangkan jawatan dan kerajaan ini milik awak. Awak akan pertahankan dulu. 90% dalam kerajaan milik Melayu Bumi Putera. Dia kena highlight yang itu. Dia sedar dia ada satu benda yang dah jaga dia, tapi dia tak selesa pun dia nak cuba masuk. Dia sendiri nak cuba masukkan benda tu. Benda yang jaga dia. Okay, saya ambil dapat rakan-rakan yang lain, okay? Kalau rasa clear terus. Tak masalah benda ni. Ini memang kita tukar sedikit lah. Dengan bantuan daripada Prof K, Yaki, dan a few lagi yang discuss sebenarnya. Okay, soalan saya opti pada proses. Ya. Assalamualaikum Cikgu Jasmine daripada UiTM. Okey. Kalau untuk dekat Sabah dengan Sarawak kan, katakanlah pelajar nak suggest something lain daripada 5 yang ada ni. Boleh tak? Maksud doktor untuk perkara 153. Yalah 153, tapi mungkin tak refund dia ataupun terms yang dia orang guna ni dia lain daripada jawatan dalam kerajaan, beasiswa dan pendidikan, bantuan ekonomi, tanah, permit dan lesen. Sebab kita bagi dengan diorang kan, tapi pemahaman diorang tu berbeza. Jadi macam mana kita boleh terima ataupun
kita nak diorang fokus dengan 5 ni sahaja? Okey. Yang ni dia kena tugas sahabat anti menanti. Dia macam ni. Idea pelajar tu kita takkan tolak. Maksudnya apa yang dia nak utarakan tu boleh. Cuba ni tugas tambahan untuk Dr. Jasmine ni. Kita kena tengok balik benda apa yang dia nak isukan tu dalam perlembagaan keketuaan di bahagian di perkara mana yang dah tengok benda tu. Kalau kita tengok balik kalau perlembagaan keketuaan dia ada satu segmen, saya melupa perkara berapa, dia mengenai anak Sabah Sarawak. Dia mana sentuh directly anak Sabah Sarawak. Mungkin Dr. Min and team boleh go through detail sikit that segment, that section, and then bila pelajar tu highlightkan, you boleh patah balik kat dia. Betul apa yang nak buat tu untuk anak Sabah Sarawak dah ada dalam fasa ini, dalam perkara ini. Saya memang betul lupa tu ni. Tapi memang dah ada. Tapi maksudnya kita terima idea dia. Maksudnya dia tahu, dia perjuangkan sesuatu juga untuk Bumi Putera. Cuma mungkin dia terlepas pandang apa yang dah ada. Tapi it's okay, tak ada masalah Dr. Min. Untuk discussion, untuk pendidikan, kita benarkan ada isu. Okey, terima kasih. Okey. Rakan lagi? Ataupun dia nak, Ya, Cik Min. pasal bila kita tak MCI ni, mungkin M ni kita kena buat lagi satu untuk Sabah Sarawak Bumi Putera tu, baru dia menghayati. Bila kita cakap Melayu, nanti dia orang kata aku ni tak termasuk ke dalam ni, kan? Kalau Cik Min tengok yang atas tadi tu, yang dekat dia punya depan ni, dia mana mention sini. Tahu. Saya kat sini. Jadi tu ada, dia dah faham lah dia mewakili tu. Okey. Ni. Apa nanti saya betulkan balik. Boleh. Thank you. Thank you untuk makluman. Saya betulkan. Okey, ada apa lagi? Saya kena clearkan ini. Okey Okey, baik. Kalau okey, saya terus sentuh yang perkara kedua, aktiviti kedua. Untuk untuk aspirasi 3, Cik fikir ada 2 task dia. Satu task kita buat yang tadi, yang perkara 153 tu, yang itu bagilah masa lama untuk mereka bincang, tak apa. Kan, kalau itu kan dibagi pada dalam berapa minit ni? 1 jam. Memang 1 jam untuk bincang pasal perkara 153. Sebab pasal Dr. Jasmine kata tadi, mungkin mereka ada idea lain. Semua kita biarkan perbincangan itu berlaku. Kalau boleh sebenarnya biar mereka sama mereka yang berbincang. Kita hanya memudah cara saja. Kita jangan keluarkan apa-apa statement yang boleh mengganggu kita sebagai pejabat awam jugalah. Kan, benda-benda macam ni kadang-kadang berlaku. Kesian kat rakan-rakan KC ni. Elakkanlah seboleh-bolehnya. Kadang-kadang bila kita dah nampak pelajar ni dah lari daripada laluan kita pun kadang-kadang naik angin kan. Naik angin tu kena turunkan sikit dulu. Kita relax, kita kena, apa tu panggil term saya, kita kena linear je lah kat situ. Kan, jangan terlalu ikut dengan emosi mereka tu. Biar je. Kalau tak ada kita yang susah kat situ kan. Okay, ini aktiviti 3. Yang seterusnya, aktiviti kedua, daulat tuanku, mengenai institusi diraja. Okay, 1 jam juga lebih kurang. Yang ni dia seronok jugalah dia punya aktiviti kerja tukar dia, cara dia. Pertama sekali kita masih buat lagi tanjak. Okay, tanjak itu kita terjemahkan sebagai simbolik Raja-Raja Melayu. Okay, kita terjemahkan. Saya suka juga nanti, saya suka juga dan ingatkan balik. Panggil mereka ke depan, kenalkan diri mereka raja mana. Okay. Kenapa saya suka sebut yang itu? Sebab pelajar kita dia main. Okay. Kita cakap benda serius dengan dia. Dia main. Cuba kita tanya dia, awak raja mana? Saya Raja Bersiung. Saya Raja Kapur. Saya Raja apa? Dia akan sebut macam gitu kan? Normal. Semua orang akan jumpa situasi tu. Tapi sebenarnya, dia kena faham satu benda dalam konteks kita bawa institusi beraja di Malaysia. Raja kat Malaysia ada 9 je. Tak pernah wujud Raja Bersiung, Raja Kapur, Raja Batu Putih, tak ada. Ini macam 9 negeri tu je ada raja. Kan? Kita kena betulkan yang itu. Dalam dia main, betul dia main. Tapi sekarang kita konteks ilmiah, ada 9 je raja kat Malaysia ni. Tak lebih. So, indirectly sebenarnya mereka akan belajar sesuatu jugalah. Bila kita tegur cara baik macam tu kan, insyaAllah dia tak ada masalah. Okay, itu yang pertama. Kita buat tanjak dulu. Okay, tanjak ni gunalah. Kalau ada surat khabar lama, gunalah. Kalau tak ada, pakai je lah apa yang ada. A4 ke apa, guna je apa yang ada. Okay, tak ada kata rigid sangat untuk tanjak ni. Okay, baik. Sekarang, kumpulan tadi, kita bagikan mereka kepada 5 kumpulan. Okay, setiap kumpulan akan ada tema masing-masing. Okay. Sini pun saya nak remind lagi sekali. Kita bukan nak balik kepada sejarah.
Kita bukan nak cerita pasal sejarah kat mereka. Kita cuma nak mereka belajar balik benda tu, recap balik benda tu dalam versi yang agak fun, agak light, tapi dia keep in mind dia remind benda tu tau. Pasal sejarah latar belakang Kesultanan Melayu Melaka ni kan, Kesultanan Melayu ni, kita bukan nak tahu daripada Majapahit, apa para kita tak nak tahu. Kita nak tahu Kesultanan Melayu bertahan sampai mana. Kan kalau kita tengok betul-betul, Johor, kerajaan Johor, kerajaan Kedah Tua, dia ada berkaitan semua-semua tu. Tak ada diri yang itu je. Janganlah suruh dia pergi buka cerita kerajaan Majapahit menjajah tahun sekian-sekian, datang kerajaan Melayu, Kedah Tua. Pening lah kita pening. Okay, saya clearkan dengan cerita di sini. Sekadar latar belakang ringkas. Macam mana raja-raja Melayu ini lantik, kenapa raja masih ada, kenapa ada negeri yang tak ada raja, itu je. Kenapa negeri yang ada negeri yang dia pakai yang teramat mulia kan, yang dia bertuan besar. Kenapa ada negeri yang pakai sultan, kenapa ada negeri pakai raja. Nak halal itu je, bukannya nak cerita pasal kerajaan dahulu kala tahun bila datang ke Malaysia, tidak. Dia clearkan yang itu dia kata versi. Saya dengan banyak feedback, akal versi pun salah faham kat situ. Patah balik tahun 15-11, sudah pada nak cari, tak cukup masa. Memang tak cukup masa pun. And dia nak recall ringkas sahaja. Okay? Jadi kita bagikan mereka pada 5 kumpulan. 5 kumpulan ni, setiap kumpulan akan dapat tajuk yang berlainan. Okay. Dia akan dapat 5 tajuk ni. Satu kumpulan dapat tajuk latar, unit kerajaan Melayu, alat kebesaran, istiadat, pandang YDPA. Kita akan bagi tajuk beza. Jadi apa yang mereka kena buat, setiap kumpulan ni tadi, kena cari ataupun cipta. Saya pergi kat sini lah. Nampak ni kena cipta. Kita bagi. Jadi dalam Google ke apa ke, suka hati dia. Dia kena cari 5 soalan berkenaan tajuk tadi. Contoh dia dapat mengenai keunikan, apa tadi saya lupa dah. Keunikan Raja-Raja Melayu setiap negeri. Dia cari 5 soalan je. Contoh soalan dia, kenapa sistem diraja negeri Perak tidak sama dengan sistem raja lain? Contoh, soalan pertama. Soalan kedua, kenapa negeri Selangor menggunakan gelaran Raja Muda dan negeri lain menggunakan gelaran Tengku Mahkota? Contoh. Soalan-soalan sebegitu, ringkas. Okay? Ataupun istiadat dan fungsi istana. Kenapa pertabalan, apa contoh saya katakan dahulu itu, kenapa contohnya raja di Perak, dia perlu mandi dengan 7 sungai, contoh. Maksud kita bawa balik dia kepada sejarah tu. Itu yang versi yang ringkas. Okay, di situ 5 soalan. 5 soalan yang tadi, dia kena tanyakan, dia kena ajukan soalan itu kepada kumpulan lain. Dia kena ajukan. Kumpulan 2 ni, dia kena ajukan soalan itu kepada kumpulan 1, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Dia ajukan. Jadi kumpulan yang diajukan tu akan bercerita terjawab lah. Dan kumpulan yang diajukan tu akan tanya balik kepada kumpulan yang lain-lain pula. Dia macam kita main China Boom tu. Nak boom siapa dulu. Aisyah akan begitu. Dia bertanya soalan sahaja. Tapi dalam masa sama mereka sama-sama study. Sebab yang menyediakan soalan mungkin sediakan lebih. Dan yang jawab soalan ni dia tak ready pun. Dia kena Google cari. Indirectly sebenarnya dalam topik ini, mereka membaca, mencari maklumat yang tepat dalam masa yang sangat ringkas. Itu saja konten untuk aspirasi 3 yang kita ubah ni. Okey. Saya buka kalau ada soalan. Kalau ada yang tak clear, macam mana nak buat? Okay, kalau okey bagilah simbol okey kat saya. Macam tadi saya yakin rakan-rakan versi saya ni faham perubahan yang telah berlaku. Kalau diam ni saya susah hati sikit. Dia clear ke tak clear kan? Okey. Jadi seorang bagi simbol kita okey lah tu. Okey, baik. So, itu saja untuk aspirasi 3 celik fikir, perubahan tajuk masih sama, perkara 153 dan juga institusi raja, cuma perubahan penyampaian kandungan. Itu saja yang berubah. Cik Lemi okey, Cik Lemi? Okey, clear. Alright. So, selesai aspirasi 3.
saya pergi aspirasi 4 ni saya recap saja sebab aspirasi 4 kita tak ada perubahan. Tak ubah 100% macam yang lain-lain. Kita ubah pun punya konten dia, cuma kita remove sikit je lah. Okay. Saya recap saja untuk kefahaman versi-versi. Aspirasi 4, kita mulakan dengan tayangan video Persahabatan Negara. Okay, video ni, video pencerobohan Lahad Datu. Bukan video pencerobohan. Video tidak sampai maklumat mengenai pencerobohan Lahad Datu. Macam itulah. Macam mana informer polis dah bagi maklumat tu kepada polis mengenai pencerobohan yang bakal berlaku. Tapi dia tak buat apa-apa action pun. Macam kat situ. Soalan saya suka tanya bila dah habis video ni, saya akan tanya, berapa kali informer ini bagi maklumat kepada polis berkenaan? Soalan saya. Sebab apa? Sebab dalam video ni, kalau tuan-tuan pernah tengok, informer telah bagi maklumat sebanyak 6 kali. Tapi tak ada action pun daripada polis yang ditangkap. Bayangkanlah kenapa ia berlaku. Ni adalah satu video tu lah. So, kita mainkan video ni dalam 20 minit. Dan kita minta lah pelajar-pelajar kita discuss apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan yang mereka tahu. Bukan langkah untuk yang ditangkap tu tahu. Langkah-langkah untuk situasi itu. Jika bakal berlaku lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sumbangan anda untuk membantu isu tersebut? Maksudnya kita letakkan diri pelajar kita ini sebagai informer polis. Dia informer, dia bagi maklumat kat polis sampai 6 kali tak ada action. Apa dia nak buat? Kita nak trigger dia punya critical thinking. Dia as informer, dia ada maklumat. Sebab dalam kes ini, dalam kes video ni, peguam kepada suspek kata maklumat tak sahih. Sedangkan tak ada siapa boleh verify maklumat tu sahih tak sahih. Kan, dengan apa yang berlaku pada Lahad Datu lah. So kita pelajar kita dalam kes ni, apa pandangan dia? Apa pandangan dia bila dia sebagai informer bagi maklumat tapi tak ada action? Apa yang nak buat? Kita nak trigger dia punya critical thinking saja. Ada betul, tak ada salah pun sesi tu. Okay. Ada yang dia akan bentang lah apa dia pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh pilih mana-mana dua video ni. Okay. Ada yang tanya saya, kalau kita tanyakan video lain boleh tak? Cadangan saya untuk aspirasi 4 ini guna saja apa yang kami dah bagi. Sebab ini dah ditapis, dah apa kita panggil dah di-verify lah oleh pihak-pihak yang mencipta, yang membina modul ini. So mereka dah ada justifikasi kenapa bagi video yang tak terlalu heavy, tak terlalu light. Sebab nanti kita akan go lagi detail benda ni. So tajang di video ni. Untuk yang aktiviti kedua, ada dua pilihan. Yang pertama, pelajar kena kongsi pendapat dan pandangan. Dia akan pecah 2 grup lah. Kita ada 6 grup tadi kan. 3 grup akan kongsi pendapat dan pandangan. 3 grup lagi akan kongsi tindakan untuk satu video yang sama. Kita bagi dua pemetangan. Pandangan dan juga tindakan. Okay, yang ini video dia tentang satu penipuan e-dagang, satu lagi pemalsuan transkrip akademik. Ada 2. Saya tak ingat mana satu. Tapi dia 2 tu je lah. 2 video je. Kita tak nak bagi banyak-banyak. But the rest dah ada dekat YouFuture je. Dia boleh tengok. Okay. Itu aktiviti kedua. Aktiviti ketiga masih sama. Okay. Yang ini saya cadangkan rakan-rakan saya kalau sempat go through bersama dengan saya sebab cyber security dah tukar website dia. Dia tukar dia punya appearance kat website tu. Dia mungkin akan huru-hara sekali nak cari. Okay. Start environment 1 jam. Apa yang kita akan buat masih sama, tak tukar apa-apa pun. Kita pergi dekat Cyber Security Malaysia. Saya tak betul lah, saya nak pakai saya tengok ya. Okay, Cyber Security Malaysia. Dekat situ nanti ada 3 section. Dia ada, saya lupa, tekan akademia. Okay, tekan akademia. Dalam akademia itu tekan resource. Sebab kat sini lain ni. Kat sini terbagi ya. Nanti saya akan edit juga konten kat sini. Tekan resource. Dalam resource tu baru jumpa artikel. Kalau yang saya cakap ni terus jumpa artikel. Dia dah tukar sikit dia punya appearance tu. So dia macam menyulitkan sikit lah. Tapi tak ada susah sangat pun. Tekan tadi. Masuk website cyber security. Tekan akademia. Tekan resource. Jumpa artikel. Daripada artikel tu nanti akan appear lah. Macam-macam jenis case study yang pernah cyber security buat. So, sama pelajar akan pilih satu tajuk.
dan bincangkan serta bentangkan pada kita. Sama je. Okay? Ada yang berubah lah. Ada apa yang ditukar kat sini. Dan akhir sekali dalam masa 5 minit akhir, facilitator akan buat rumusan keseluruhan aktiviti yang kena lakukan tadi. Okay, boleh So, ini tak ada ubah sangat, saya tak tunggu lama lah. Okay. Saya nak pergi aspirasi 5. Wah, lama saya janjikan. Okay, baik. Aspirasi 5, ada 2 benda saja yang kita highlightkan dalam modul jiwa UiTM ni. Yang pertama, konsep ta'adib, dan yang kedua, integrity dan accountability. 2 benda saja. Okay. Dan ada 3 aktiviti kat sini. Baik. Yang pertama, kita sentuh pasal konsep ta'adib dulu. Okay. Sentuh konsep ta'adib. Lagi sekali saya ingatkan rakan-rakan saya, kita tak bagi apa-apa ceramah kepada pelajar. Kita tak bagi kuliah apa-apa kat pelajar. Payah nak cerita terlalu detail apa itu konsep ta'adib. Kita tak payah. Cuma kita terus bagi dia orang buat aktiviti. Bagi pelajar ini kepada 2, 4, 6, 8 kumpulan. 60 orang tadi bagi 8 kumpulan. Setiap kumpulan akan dapat satu tajuk ni. Okay. Dapat satu tajuk ni. Dan mereka akan bincang dalam kumpulan mereka apa yang nak dibentangkan. Sudah 10 minit cukup takut apa yang dibentangkan. Cuma saya nasihatkan rakan-rakan teksi kalau boleh. Saya rasa rakan-rakan daripada Shah Alam, Puncak Alam, tahu sangatlah isu-isu ni kan. Kita sentuh lebih sikit, kita minta pelajar tekankan lebih sikit untuk perkara D, E dan F. Okay. Perkara D ni kita nak highlightkan mereka pasal isu sugar daddy, sugar mami, segala sugar yang ada tu. Maluah diri. Jangan sampai terjadi sugar tu lah. Okay, yang pertama. Yang kedua, untuk E, kita nak highlightkan isu LGBTQI. Banyak kan dulu LGBT je kan. Okay, untuk E ni, kita nak highlightkan isu LGBTQI. So, Casey boleh, mana-mana group yang dapat topik ni, Casey kena masuk sikit lah. Kena kacau. Yang lain tak apa sebab dia memang, pada saya dia general ni, kita just tengok sekejap-sekejap je. Yang 3 ni kita kena tekan lebih sikit. Sebab ini yang permintaan daripada Prof kita lah, kita Prof, kita tekan sikit isu ni. Dan yang ketiga, kuasa tular. Ya Allah, yang ini pun saya rasa rakan-rakan ni kurang pening kan. Kalau kita tengok kat satu TikTok Fajar baru tu, tak mampu nak dicapai akal kita. Apa yang mereka cuba bawa sebenarnya. So, highlightkan isu tu, kuasa tular. Okay, dari segi apa yang nak diketengahkan lah sejauh mana. Jadi, bila mereka dah selesai buat discussion ni, dia akan tampal majuan paper tu dekat dinding. Dekat dinding bilik kuliah kita tu, dia akan tampal dan sesi pembentangan secara gallery walk. Maksudnya, satu ahli kumpulan akan tinggal di bahan masing-masing, ahli kumpulan yang lain akan bergerak ke kumpulan lain. Cuma nanti, sebab dia ada 8 kumpulan, kalau seorang tu dia nak present untuk 8 tu, mau kering dia. So, kita boleh bagi 2 kumpulan, tukar pembentang. 2 kumpulan, tukar pembentang. Macam itulah konsep kita boleh buat. Simple. Tapi dia kena bergerak. Dia bukannya bentang macam yang dulu tau. Bukannya dia datang depan, bawa tajuk dia, bentang. Tak. Dia nak dia bergerak. Sebab kalau tak, nanti dia akan jam kat situ. Tak gerak-gerak kan. Dia akan bergerak. Dia bergilir. Pusing. Bilik tu. Okay, boleh yang ni lebih kurang dalam 1 jam tu masa. 50 minit. 10 minit untuk dia prepare bahan. Lagi 40 minit untuk dia bergerak pembentangan tu. So, tak akan lama lah pembentangan tu. Okay. Boleh topik yang pertama ni? Aktiviti pertama ni? Sorry Judy, Ram. Sorry saya nak tanya sikit. Okay, yang ni modul 5-6 kita tak buat lagi tau. Semua orang tak ada pengalaman nak melaksanakan dia. Betul. Dia ada perubahan ke dengan yang lama? Dia sangat berubah, Doktor. Berubah. Sebab yang lama ada 6 aktiviti. Okey, yang ni yang pertama ialah diberi kepada 5 kumpulan dan beri tajuk masing-masing. 8. Beri tajuk masing-masing, dia akan bincang. Yang saya tahu pembentangan ni macam mana tadi? Maksudnya nak bentang. So dia akan, apa discussion dia tu, dia akan tulis atas kertas majung kan? Yes. Okay. So selalunya kita bentang, dia akan bawa kertas majung ke depan, dia bentang duduk. And sekarang kita tukar, dia tampal kat dinding. Tampal dinding, okey. Okay. Setiap kumpulan akan ada seorang pembentang dia. Tunggu bahan dia. Okey. Jadi, katalah grup Minda Insan ni,
dia tak akan mula dengan minda insan. Dia akan mula dengan insan madani. Dia Mhm. bergerak macam tu. Dia gilir. Dia Ah, pergi pada kumpulan orang lain. Aha. So kita sebagai faci, kita kena set masa. 5 minit, okey tukar stesen. Tukar stesen. Maksudnya kumpulan yang satu tadi dia akan pergi 7 stesen yang lain. Sama dengan yang lain-lain. Dia akan gilir. Mhm. Okey. Itu seorang-seorang datang mentah. Kita terbalikkan konsep je. Okey. Ya, cuma cadangan saya lepas 2 atau 3 kumpulan, tukar mentang tu. Kesianlah kat dia, asyik gilir cakap. Kita gilir. So tugas kita faci hanya monitor pergerakan dan juga manage masa dia tu. Okey, boleh okay. So itu yang pertama, yang untuk jiwa your ATM. Aktiviti kedua, yang ni sama macam lama je tak tukar pun. Kalau kita pendekkan je, kita buat bingo. Bingo sebenarnya dah masuk pada segmen integrity dan accountability. Siapa kita seorang pelajar buat, kita akan bagi macam cikgu kata aspirasi 5, 6 ni kita tak buat lagi tau. So aspirasi 5 dan 6 ni sangat banyak pakai kata A4. Sangat banyak. Jadi kalau katalah boleh beli yang nipis sikit ke lagi baik daripada saya. Dia memang sangat banyak. Okay. Siapa yang untuk aktiviti 2 akan buat, kita akan minta seorang pelajar, kita akan bagi seorang pelajar kertas A4. Kertas A4 ni. Dia akan dapat seorang satu. So apa yang dia kena buat, dia kena pecahkan kertas A4 ni pada 8 bahagian. 8 lah. Bahagian ni, dia jadi 8. Kenapa nak buat 8 tu? Sebab kita akan main bingo. Bingo dia tu bukannya bingo macam kita dulu-dulu tau. Bingo yang 5 kali tak. Dia bingo ni, dia akan cari orang yang kita sebut. Dia kena tulis nama orang tu kat situ. Ataupun sign ke. Saya bagi detail sikit sini. Kriteria dia. So kita faci akan sebut. Baik, kita nak main bingo sekarang ni. Cari siapa yang anak sulung contoh. Dia pergi cari kawan-kawan yang anak sulung. So ambil signature orang tu, ambil nama orang tu. So setiap aktiviti ni, kita kena jaga. Bagi masa dalam 2-3 second je. Sebab kita memang tak nak ada yang menang ramai-ramai. Dia bisa menang seorang je. So sampai habis, sampailah selesai 8 kotak tadi, dia dah isi. Jadi apakah kesan aktiviti ni? So duduk semua, dah dia menang kan? Kita akan tanya dia. Sewaktu ambil maklumat ni, sewaktu ambil tanda tangan ke apa dengan pelajar tadi, berapa ramai yang cakap terima kasih kat kawan-kawan? Berapa ramai yang cakap terima kasih? Berapa ramai yang minta izin jumpa kawan tu? Itu je sebenarnya yang reflect pada modul aktiviti ni. Kita nak dari segi in terms of accountability tu. Dia tahu kawan yang nak sulung kan, dia pergi minta sign macam kita pun. Minta izin tak? Terima kasih tak? Itu saja yang saya nak highlight kat situ untuk aktiviti ni. Okay. Kecil Rami. Okey, alhamdulillah. Alright. Saya baca-baca Rami je. Yang lain tu macam office minyak kan. Okay. So lepas tu, aktiviti kedua. Aktiviti ketiga, ini sama. Kalau masih ingat, resepi integrity. Yang dia masak nasi goreng, dia masak apa benda tu kan. Okay. Di sini ada banyak pilihan. Dekat apa nama tu, dekat arahan ni, kita minta faci sediakan mangkuk, letaklah semua tu kan. Tapi kalau saya suka buat, make it simple, biar ada cerita sendiri resepi dia. Maksudnya macam gini. Macam ni kan. Ini, dia kata dia nak buat nasi goreng integrity. So dia masuklah bahan-bahan dia. Dia akan letak 5 cubit garam keberanian. 5 senduk nasi kasih sayang. Apa lagi? Dikacau dengan api kesabaran. Kita biar je dia buat apa dia nak buat. Macam resepi dia sendiri, dia cerita elemen apa yang dimasukkan dalam resepi dia tu. Okay, sebenarnya rumusan untuk aktiviti ni ialah nak jadikan sesuatu yang lazat pada mata mereka itu, apa elemen yang kena ada, elemen baik yang kena ada. Bila mereka keep sebut benda tu, dia akan secara tak langsung satu word akan simpan dalam kepala dia. Contoh integrity, sabar, rajin. Dia akan simpan satu word tu. Kita bukan dia masak beria pun. Tapi bila dia, the way dia bentangkan cara dia masak, the way dia sebut elemen tu kita nampak. Macam dia susun atau dia olah dia punya resepi dia tu. Itu je yang untuk aktiviti ni. Okay, 3. Mulakan dengan tadi 8 tajuk yang dia kena bentang secara gallery walk.
Ini kita main bingo, 8 elemen yang kita highlightkan kita cari. Dan last sekali, resipi integriti lah. Dia nak buat apa suka hati dia. Nasi goreng ke nasi sup ke apa suka hati dia. Kita terima saja. Okay. Itu untuk aspirasi 5. Silakan jika ada sebarang persoalan. Ada dia simple je ni. Dia tak terlalu teknikal, tak terlalu susah lah. Dia yang heavy sikit. Jangan aspirasi 6 kalau dia heavy sikit lah. Okay. Sebelum saya pergi aspirasi seterusnya. Boleh Thank you. Okay, baik. Aspirasi 6, aspirasi terakhir. Okay. Kenapa aspirasi 6 ini yang menjadi pilihan? Bukan pilihan lah. Kenapa saya kata dia diubah banyak? Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, sewaktu kita buat LDK pertama di Suruhaja dulu, aspirasi ni kita main apa? Kita main kapal terbang, kan? Kita ada apa lagi lah, macam-macam lagi lah. Yang ini pun sama, dia ada 7 task sebelum ni. So kita dah ubah, dia cuma ada 3 sahaja. Okay, ada 3 saja. So, dalam aspirasi 6 juga, kita masukkan elemen keusahawanan, tapi tak terlalu nyata lah keusahawanan tu, tapi dia ada kat situ. Yang mana dalam keusahawanan yang kita sentuh tu, dia melibatkan elemen inovasi, elemen komunikasi, elemen budaya saing, dia ada kat situ. Okay, nanti saya akan tunjuk satu-satu. Okay. Yang pertama, untuk 50 minit yang pertama, kita akan main benda yang sama. Untuk kecemerlangan, setiap kumpulan kena cipta 3 kapal terbang dia. Dia cipta 3. Dia nak buat versi macam mana suka hati dia. Kita bagi dia ruang. Okay, dia bagi masa dalam 10 minit saja. Dia buat kapal terbang. Selepas itu, wakil saja. Jangan semua orang. Wakil kita pilih pilot. Kita pilih pilot untuk terbangkan ke 3 kapal terbang tu. Set lah. Target ke mana-mana dan dia akan terbangkan. Okay, just buat dan terbangkan sahaja. Tak ada, dia tak payah explain apa-apa lagi. Okay. So, bila dia terbangkan tu, kita akan nampak lah. Ada 1 yang pergi, ada 3 yang pergi, ada yang 3 tak pergi langsung. Biar, suka hati. Jadi, daripada 3 tadi, setiap kumpulan ni kena pilih 1 saja yang terbaik yang dia nak bawa ke depan. Yang dia nak teruskan perjuangan. Yang lagi 2 tu, kita tolak tepi. Okay, jangan buang lah. Apa yang dia orang buat kan, tolak tepi, saya tak guna dah. Okay, yang 1 tadi yang dia pilih tu, ni kan segmen pertama kan. Segmen pertama dia buat kapal terbang. Okay, segmen kedua, yang dia dah pilih tadi tu, dia kena tambah baik model tu. Tambah baik macam mana? Dia nak masukkan aksesoris ke, dia nak lukis ke, dia nak tampal apa ke, suka hati dia. Dia kena modify yang design yang 1 yang cantik tadi tu. Dan dia kena bentangkan kepada kumpulan lain. Kenapa, apa yang dia dah tambah baik selama. Yang kedua, apa kelebihan kapal terbang dia tu. Macam kat sini lah. Nombor 3 ni, dia kata kemahiran memasarkan. Dia kena jual. And then, ni. Nombor 4, kena bid kapal terbang dia. Berapa harga. So, dia pulang kepada dia. Dia nak jual ke tak. Katalah orang tu bid 300 juta. Dia nak jual ke tak. Suka hati dia. Masa sesi ini, kita nak tengok kemampuan dia untuk jual, meyakinkan orang lain untuk jual, dan menarik minat orang untuk beli. Sebab selalunya memang akan ada orang yang akan bid. Dan mereka berhak untuk tak jual ataupun mereka berhak untuk jual. Suka hati dia. Kan? Jadi elemen memasarkan tu boleh. So kita bagi tu, lepas dah bid semua, kita terbangkan lagi sekali. Dan kita tengok, adakah selepas tambah baik dia masih okey ataupun selepas tambah baik dia dah lupa dah. Dia macam-macam boleh jadi. Ada yang pergi lagi jauh, ada lagi cantik, ada yang tak pergi langsung pun ada. Sebab tu dia berat. Macam-macam berlaku macam tu. Okay, itu dalam 50 minit. So 2 elemen kat situ. Elemen kecemerlangan untuk pergi jauh tadi, dan elemen kedua tambah baik dan memasarkan apa terbaik mereka buat. Okay, itu yang pertama. Baik, itu yang kedua, kita terus pergi pada kemandirian. Yang ni saya rasa kalau versi lama dia ingat ni. Kan, dalam KL ni. Setiap kumpulan hanya 1 kapal terbang. Kejap saya baca balik. Setiap kumpulan 1 kapal terbang. Okay, untuk yang segmen 1, kita balik kan. Segmen 1, dia kena buat 3 kapal terbang. Terus. Dia kena buat 3 dulu.
Okay. Dia buat 3. Segmen 2, dia pilih 1. Dia dah terbangkan 3 tadi, dia pilih 1 saja yang terbaik untuk ditambah baik. Lagi 2 tolak tepi. Segmen 2, 1 je, dan terbangkan 1 je. Boleh saya jawab tak soalan tu? Okay, baik, thank you. Dia 3 dan 1. Yang dia nak jual 1 je, yang banyak-banyak. Okay. Okay, seterusnya, saya pergi aktiviti kedua. Aktiviti kedua, si buta, si bisu dan si pekak. Ini kalau saya kata versi lama diingat ni. Kan? Ini kemandirian. Kemandirian ini, satu kumpulan, dia kena hantar 3 orang wakil. 3 orang wakil yang akan melakonkan watak si bisu. Kita akan tutuplah mulut dia. Si pekak kita akan tutup telinga dia, pakai F4 je tutup telinga dia. Dan si buta yang tak nampak. Okay. Kalau dapat bilik yang besar, cantik, panjang sebab dia di huru-hara. Rakan-rakan yang tak jadi apa-apa ni akan duduk tepi. Akan mengganggu arahan, akan menghuru-hara keadaan. Dia tak akan usik, dia akan cakap je, bising. Okay. Matlamat untuk aktiviti ni ialah dia nak percaya diri dia sendiri atau dia nak percaya sekeliling dia. Okay. Siapa yang mereka kena buat? Dia si buta, si pekak dan si bisu hujung sekali. 3. Okay. Si buta akan mendapat satu arahan. Mereka tak boleh berkomunikasi. Mereka boleh bagi buat apa kita panggil ni? Bahasa isyarat sahaja. Okay. Si buta akan bagi arahan kepada si pekak. Si pekak akan bagi arahan untuk diselesaikan oleh si bisu. Dan kita akan tengok. End up si bisu tu dapat tak apa arah yang sama dengan si buta. Dia akan jadi buruk lah. Okay. Contoh yang kita akan buat. Kita akan bagi arahan kepada si buta. Arahkan si bisu untuk lukis kereta. Itu arahan paling simple. So, si buta tadi kena pergi jumpa si pekak. Dia tak cakap. Dia kena bagi tahu si pekak, suruh si bisu lukis kereta. Macam mana si buta nak buat arahan kepada si bisu ni, kepada si pekak ni. Itu yang berlakunya, kita suruh lukis kereta, lukis helikopter. Berlaku. Okay, kemandirian tu. Sebab tadi yang bising kat tepi ni yang mengganggu dia. Dia dah fokus, tapi yang bising ni mengganggu semua-semua tu. So, lebih kurang 30 minit saja. Dia just kemandirian. Okay, saya rasa tak susah sangat pun, cuma mungkin penerangan saya ni dia macam banyak step dia kan nampak macam susah lah kan. Tapi tak susah pun, dia sangat mudah je. Right? Last kali, yang ni kalau start clear kan boleh lah kan. Okay. Last kali yang inilah. Yang ini kita akan kongsikan satu video. Nanti saya akan letakkan link ni. Nanti saya akan ubah sikit statement, saya akan ubah juga. Sebab ni yang lama ni. Saya ubah sikit. Kita akan bagi satu link. Terserah kepada PC macam mana nak hebahkan link kepada pelajar tu. Satu isu. Dia bukan hanya pasal Putera, dia berkaitan dengan isu-isu semasa dunia. Okay? Tapi setiap kumpulan tu nanti, setiap pelajar tu nanti, dia kena fikir, dia kena senaraikan 5 permasalahan daripada video tu. Apa isu yang diketengahkan daripada video tu? Yang pertama. Yang kedua, strategi nak selesaikan isu tadi. Yang dia highlightkan tadi. Okay. Yang ketiga, dia buat rumusan, dia kena kaitkan dengan isu ini. Okay, isu batal lah. Agama, diri, masyarakat negara kena kaitkan dengan isu tu. So, di sini sebenarnya, kalau kita dengar betul-betul, mereka akan patah balik kepada perlembagaan persekutuan. Dia akan sentuh balik artikel 153. Dia akan sentuh dengan sendirinya. Kita tak suruh pun. Kita tak, masa dia buat discussion ni, kita tak akan menyebut. Kita tak akan guide apa-apa. Kita biar je mereka discuss apa mereka discuss. Tapi, percayalah, ending dia bila sebut 5 ni, dia akan masuk secara tak langsung. Dia akan masuk balik dalam perlembagaan persekutuan. Dia akan masuk balik artikel 153 tu. Sebab itulah kalau kita tengok, dia 3 je kan. Dia buat kapal terbang, dia buat si buta dan dia buat yang mahasiswa mandiri ni. Kita biar mereka balik dalam berfikir. Sedangkan kita tengok dia masa masuk, dia main kapal terbang, dia main si buta, dia main. Tapi last kali kita bagi sesuatu untuk dia fikir. Untuk dia bawa balik. Okay? And then kalau boleh, Pesi, bantu elakkan yang ini. Dan elakkan pasal emosi, pasal politik. Kita tak cakap pasal politik. Kita tak sentuh mana-mana parti politik. Tapi kita nak mereka bincang sebagai satu bangsa yang jaga negara, jaga tanah air. That's why kita relate dengan isu ni. Selalunya kami akan bagi satu video berkaitan Palestin, berkaitan macam kampung Kuala Sungai Baru tu. Kan? Kita nak tengok apa yang mahasiswa kita faham dan apa yang dia
boleh kaitkan dengan apa yang kita nak ada. So memang yang aspirasi 6 ni dia akan baik dengan agak berat lah. Dia baik dengan, bukan emosi, dia baik dengan satu pemikiran yang dia simpan. Okay, saya rasa itu saja. Ya betul. Itu saja untuk aspirasi 6. Silakan rakan-rakan jika ada apa-apa. Ada mana-mana yang clear ada soalan silakan. Kita balik daripada awal. Okay. Terbang 50 minit lebih kurang. Yang ini ni kalau perasan saya ada letak gunting cardboard kat Manila ni kan. Kerana dia kreatif. Nak landasan, nak terbangkan kapal lah. Nak getah, nak suka hati lah. Kita sediakan je. Tak banyak pun. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada bajet sikit, sediakan je lah. Tak ada, tak apa dia aja. Dia pakai je apa yang ada. Dia pakai je apa yang ada. Okay. Alright, jika ada soalan untuk aspirasi 6. Dia kan. Okay. So, 2 aspirasi ni first time kita nak buat. So, kita akan gunakanlah yang lama tu. So, nanti Dr. Isham akan tambah baik dalam grup KC tu, link yang bagi tu, kita akan tukar yang terkini untuk rujukkan rakan-rakan semua lah. InsyaAllah. Okay. Saya rasa Cik Khalid, saya tak ada apa-apa dah. Saya selamat pada Cik Khalid lah kot. Untuk sesi Q&A ke apa ke. Wan Aida, Google Meet ada rakaman ke? Google Meet ni kalau kita ada rakaman, yes, Discord is being recorded. So kami akan letakkan juga di grup Facebook kita tu. Dekat sini kat grup ni, dekat grup WhatsApp Betul. Okay, semua okay. boleh. Sebelum saya terlepas, attendance. Saya tak pasti kalau ada saya rasa. Selalunya ada, insyaAllah. Kalau tak ada pun tak apa, jangan risau. Sebab Google Meet ni dia akan hantar terus link attendance pada kita. Kan, dia ada automatic recorded lah page tu. So kita akan uruskan dia lah untuk kita latihan. Okay, kalau ada soalan lagi silakan. Ada apa-apa yang tak clear ke? Ustaz. Soalan. Okey, belajar mengulang kerana perut juga. Okey, baik. Sebenarnya sebelum cerita dulu, Dr. Isham punya sekarang. Sekejap Pak Fazina, sejak soalan cerita dulu. Saya cerita soalan ada ni kan. Begini, dia suruh ulang. Belajar mengulang yang tak lengkap. Okey, lengkap mengulang apa isu lah. Dia ada dua phase yang mengulang ni. Satu, dia tak lengkap feature. Satu lagi, dia hadir langsung. Tuan daftar. Okay. Ni saya sebut yang tak lengkap feature dulu. Yang tak pernah hadir, kita akan lihat. Okay. So, katalah pelajar ni dia selepas dia tak lengkap aspirasi 3. Sepatutnya dia tak boleh masuk 5-6 sebenarnya. Betul kan? Kita clear yang tu kan? Jadi nak memudahkan pelajar kita. Kita pun tak nak pada kita ketik yang bagai ni. Kami dah buka mana-mana pelajar future, dekat skrin future dia boleh bilang dia tak payah daftar, dia cuma perlu lengkapkan saja inspirasi yang ada kat skrin dia. Dia lengkapkan sampai hari ni. Hari ni dah settle, kami dah boleh hantar data tu kepada AIESEC semua-semua. Kan? Ketik tak buat aspirasi 5-6 katalah. Pelajar ni tadi dia tu boleh masuk. Lepas tu musa depan lah. Yang mengulang. Kita bagi fast track kat dia. Sama juga kalau kita seperti 1 hingga 4 tu, dia settlekan semua, dia terus masuk SEM ni. Maksudnya kata dia sekarang SEM 3, sepatutnya dia dah selesai aspirasi 1 hingga 6 dia. Bersama apa-apa dah. Okay. Itu yang screen dia ada key feature. Masalah kedua juga. Dia hadir. Dalam senarai keadaan yang saya bagi tu nama dia ada. Tapi dekat skrin dia tak boleh. Apa? Yang itu PM saya bagi balik dia punya nombor pelajar tu. Saya cek kat mana dia missing. Okay, saya terus ke mana missing. Okay, kes kedua Kes ketiga.
pelajar hadir. PSC boleh sahkan pelajar yang hadir fizikal, tetapi dalam list yang kita bagi tu nama dia tiga. Cicir ke apa ke, dan mungkin berlaku, itu pun PM juga saya bagi nama-nama mereka. Dan setelah PM saya bagi tu, yang itu pun saya post tu. Okay, yang itu tiga good cerita. Yang terangkap, yang nama ada hadir tapi dalam future hadir tapi nama tiga. Okay, 3 bulan. Yang ini kita terus segerakan proses mereka. Tapi pelajar yang tak hadir langsung, yang dia tak pernah hadir fizikal, lepas tu dia datang ke PSC, dia komplain nama dan list apa-apa pandai tu, yang itu dia kena masuk lah. Ini sebab kita, itulah jawapan dia. Kita memudahkan proses ini. So, pengayaan tu kita buka dah settle dah. Dah boleh buat terus. Sampai bila tarikh dia, Cik Di? Tarikh dia sesegera boleh. Sebenarnya Cik Azmazi, kami tak letak pun tarikh tutup. Kita memang bagi dia buka. Tapi kalau pelajar nak segera selesaikan modul dia, segera dia buat. Dia buat di situ. Lain? Kenapa kali ingat kita? Assalamualaikum. Boleh dengar saya? Sila. Saya Samina daripada UiTM Melaka. Saya minta maaf lah, mungkin saya ada terdapat sedikit kekeliruan atau mungkin ada benda yang saya tak berapa faham sedikit berkenaan tentang jadual. Okay. Pemberian sama ada jadual tu kita yang tentukan, kepada PSC yang tentukan ataupun jadual diberikan kepada PSC. Okay, untuk jadual, pihak P3 yang uruskan. Maksudnya, pihak kampus, universiti yang uruskan sendiri. Kami cuma terima saja jadual tu. Baik, saya ada join dalam grup WhatsApp TOT yang seluruh Malaysia punya, grup facilitator tu. Jadi, saya perasan kami diberikan satu borang Google Form. Dan menerusi daripada Google Form tu, bila nak ditentukan tarikh tu, maknanya tarikh tu macam perlu diisi oleh wakil tu macam mana? Okay. Sebenarnya jadual saya bagi tu, kadang-kadang kami ada bentuk grup WhatsApp yang utama ni, saya dapat cicir. Jadi saya bagi kat grup utama tu, saya yakin semua PIC ada dalam tu. Sebenarnya jadual yang saya bagi tu hanya untuk diisi oleh PIC sahaja. Kalau di fakulti, saya yakin yang akan uruskan EO. Secara ni itulah, selalunya lah. And ataupun TD, ada macam tu je. So kalau di cawangan, yang akan uruskan ialah KUKP. Orang lain memang takkan isi. Kalau orang lain isi, memang huru-hara. Tapi sebab kami dah sangat banyak grup WhatsApp, saya takut tercicir info tu, jadi saya bagi dalam grup PSC tu, supaya PIC yang memang tahu task dia dapat the right jadual tu lah. Kadang-kadang email tu fikir nama apa je kan. Sebenarnya untuk PIC saja. So fakulti, EO dengan TD akan buat. EO, TD, kalau ada. Jadi kalau cawangan, yang akan isi adalah KUKP. Sama KUKP yang akan uruskan. Okay, baik, saya ambil maklum yang itu. Satu lagi, memandangkan adanya terdapat perubahan pengisian bagi setiap modul, benda tu nanti akan dibagi dalam bentuk Google Drive kan? Kami akan bagi dekat link, my link lah tu, my link dekat grup VC tu. Link yang asal yang diberikan sebelum ni atau link baru? Dia masih link yang sama, cuma konten kami akan ubah. Baik. Kami akan tukar link tu, kita akan tukar konten dia. Sebagai masa sikit, hingga hari 2 hari kami akan selesaikan konten dia. Baik, Dato', terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Ada lagi? Ada persoalan lagi? Clear kot kan? Jadi mungkin boleh highlightkan juga sebab utama kita ni sepatutnya dia untuk capai KPI HCP P140. Kalau ikutkanlah. Cumanya dalam sistem Smart HCP benda tu tak ada. Jadi mungkin juga nanti Cik Khalid boleh update juga balik dengan link yang nak kena hantar pada dia tu sebab kalau kita nak isi dalam Smart HCP, utama ni tak ada tapi KPI untuk dicapai P140 tu ada. Okey. Saya maklum Cik Azmazi, Cik Khalid pun ada tu. So Cik Khalid boleh ambil maklum lah apa yang dia harapkan.
Awak tak boleh kasut awak kat sana Oh, je ya. salam Cik Di. Bila berkaitan dengan PI 140 tadi, mungkin Cik Khalid ada dalam ni. Pelaksanaan utama saya rasa dah semester lepas dah dilaksanakan dah. Dan masing-masing dah ada pelaporan. Pasal PI tu semakin hari kita nak kena fulfill dah. Tu mungkin dapat clearance macam mana, pasal saya ada bincang dengan EO juga. Dia kata ada link special ke untuk yang PI 140, dalam Smart ICP tak ada. At least kita boleh pantau berapa persen kita punya. Kan payah juga, ujung-ujung tahun tiba-tiba tak ada, payah juga. Khalid, cakap yang bagi link itu siap dah. Okay, lagi satu saya maklumkan juga Pak. Saya tak nak melangkaui Dr. Isha, sebenarnya tak apalah. Rakan-rakan tanya ni kan saya sebutlah. Kami akan maklumkan dengan kadar segera. Saya tak pasti sejauh mana statusnya. Sebenarnya untuk semester ini, kalau saya difahamkan, PTJ, maksudnya fakulti dan cawangan, akan diberikan akses kepada MyHCP Cik Alif. So, mereka boleh tengok terus data terkini pelajar untuk utama ni. Cuma kami kena patah balik ke MyHCP JD Jabatan Digital untuk tengok status dia. Dah dapat ke, boleh akses ke, belum ke, tunggu sikit masa yang tu. Maksudnya tak payah tunggu data daripada saya dah. PTJ boleh terus buka sendiri dekat MyHCP tu, yang mungkin taklimat planning Cik Raymond dengan Prof Lu planning taklimat, boleh tengok terus kat situ, dia akan terbagi. Fakulti saya kesihatan berapa ramai tak komplit, aspirasi apa. Yang selama ni yang saya faham yang semua PTJ stres, tunggu data saya boleh buat. Yang ini kita minta PTJ boleh akses terus data tu. Okey. Cuma saya tak pasti dah available ke, Assalamualaikum semua, Cik Di. Dan Sebab semua rakan-rakan PC ya. Boleh dengar? Status yang tu. Okey, ada dua perkara lah berkenaan dengan PI 140. Memudahkan urusan ni, saya rasa JD pun ambil action tu. Jadi kita ambil action, cuma nak verify jadi manakah status semasanya. Kita memang tak mampu Saya rasa itu mungkin lagi membantulah rakan-rakan platform Smart ICP. yang menguruskan utama So sebenarnya. saya dah create satu platform ni. Kita Untuk bertanya boleh dapat maklumat lagi clear Google Meet untuk dengan pelaporan. direct. Pelaporan mudah saja, just masuk sedikit saja semua maklumat data. Tak perlu Cik Khalid sama apa-apa ke Cik Khalid? Kalau dalam Smart ICP kita perlu letakkan gambar dan sebagainya, tapi dalam form ni just maklumkan bila tarikh dan sebagainya, dan saya akan masukkan dalam sistem UISMS yang baru tu. Jadi clear? Jelas? Okey. Okey, yang berkenaan dengan di MyICP, sorry, bukan MyICP. Ada dah berterabur. Sistem apa jadi? E-profiling sekarang? Sistem baru, profiling yang baru ni, insya-Allah sebenarnya kami sasarkan dia boleh diguna pakai sebelum semester bermula. Tapi ada sedikit isu. Sekarang ni kita HCP tengah fokus dengan e-profiling dulu, dan kemudian barulah kita pergi kepada sistem utama tu. Maksudnya bila pelajar buka dalam sistem HCP, dia akan boleh tengok dia sendiri data sendiri. Terima kasih banyak, mudahkan proses. Complete yang mana yang perlu dia completekan. Dan ialah perancangan HCP itu besar, dia akan terus pergi kepada sistem yang web tu, dia akan tengok keseluruhan merit dia di dalam MyHCP. Saya rasa bukan MyHCP, saya pun lupa sistem nama dia. Profile lah. Sekejap nanti saya ingat saya letak dalam lagu. Okey, setakat itu sajalah untuk makluman. Terima kasih. Sistem tu automatik. Petang ni akan ada taklimat. Projek ni di bawah projek TNC. Betul tu. Di sini lah MyHCP. Okay, Khalid, pertanyaan Cik Di, untuk yang sistem MyHCP untuk e-profiling tu, kalau di kampu-kampu cawangan dan sebagainya, adakah pelajar yang isikan butiran tu ataupun macam mana? Yang tu, yang tu betul-betul ni Cik. Kami pun tak apa nak kira, tapi bukan saya salah bagi info. Kita tunggu bertanya. Tanya pukul 3, taklimat akan diteruskan. PSC sendiri yang bagi cerita tu.
Okey, baik. Terima kasih atas info. Saya takutkan saya salah bagi info. Okey, soalan Cik Wasim tadi pasal bajet tu, Cik Wasim kita tunggu petang ni dengan Cik Isyam punya slot. Dr. Isyam punya slot, saya takut saya tersalah maklumat kan habis huru-hara. Sebab Dr. Isyam akan cerita pasal taklimat operasi. Yang pasal bajet semua-semua ni memang Dr. Isyam punya part lah. Saya biar Dr. Isyam yang cerita nanti. Sebentar kita jumpa lagi sekali Untuk soalan-soalan Cik Wasim tadi tu, kita ke IB soalan tu. Itu sebenarnya saya tak mampu jawab. Kalau konten moden insya-Allah saya akan terjawab. Yang operasi ni saya tak nak melangkaui lah. Kan saya tersalah bagi info, rakan-rakan akan pening kan. So biarlah satu kumpul saja. Okey. Kalau ada lagi, saya rasa dekat ni pun dah ada apa ni jam latihan form jam latihan cik kali yang first tu. Assalamualaikum Miss Diana. Boleh share recording nanti. Saya diladang dengan student baru. Tak boleh lepas diorang ni. Boleh. Datang kat grup yang lain saya risau. Kita bagi risau. InsyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh tutup je kali kan? Kita jumpa lagi. Jumpa lah. Tak jumpa dah. Kecuali rakan-rakan yang petani ada meeting taklimat operasi, kita jumpa lagi sekali. Rakan-rakan lain kalau ada masalah, boleh PM saya kot. Kadang-kadang dekat grup Faci tu dia takut dia ke atas, saya tak perasan. Kalau saya terus buka, insyaAllah saya akan terus respon kat situ. Kalau katalah saya tak respon tu, terus PM saya lah. Kadang-kadang saya tak perasan. WhatsApp dah banyak kan. Baiklah kita pernah mula kuliah ni, takut termiss yang tu. Tapi insyaAllah siapa yang WhatsApp saya personal tu, saya ambil action. Cuma kadang-kadang macam semalam saya full day dekat luar, saya tak respon lah. Tapi semua tu saya ambil action. Macam isu penilaian, tak boleh buka pelajar cici tu kan, saya dah ambil action dah. Cuma bagi masa sikit untuk I set jana balik future mereka tu. So, yang di segrup ni kita bagi sampai hari Senin depan ke, insyaAllah yang akan settle lah untuk mereka. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa terima kasih untuk hari ini. Semoga urusan utama, tu angkat tangan hai ke, tak tanya ke bye-bye tu. Buat Azrina tu. No. Tak Okey, hari ini semoga urusan utama kita semesta ini dipermudahkan. Sebab kita dah full swing daripada aspek 1 hingga 6 dan insya-Allah sekali kita pun akan ada satu convention simposium utama ni yang mana kita akan minta PTG dibentangkan satu paper mengenai utama ini hasrat daripada TNC sendiri. So mungkin petang ni pun akan disampaikan juga kepada team director apa yang diharapkan untuk simposium nanti. Baik, ini memang aspirasi TNC lah, saya cuma menyampaikan sepatah dua kata saja. Jadi saya tangguhkanlah pada hari ini dengan lebih kepada Syawal Az. Dia Dr. Arif. Saya dapat tangan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik D, sahabat saya Cik Khalid dan juga sahabat-sahabat daripada cawangan-cawangan lah. Okay, satu persoalan pada saya, mungkin melalui taklimat ni beberapa versi tidak berapa jelas mengenai pelaksanaan tu. Cuma saya nak tanya, ada perancangan untuk dilaksanakan TOT tak untuk setiap kampus? Ataupun mungkin KUKP setiap kampus boleh ambil inisiatif untuk buat TOT bagi setiap aspirasi ni. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Inisiatif tu kalau kami di Shah Alam, kami ada rancang untuk Puncak Alam dan juga Shah Alam ni. Kalau Dr. Ani ada mention juga kekurangan KC semua kan. Kami dah rancang, cuma banyak kekangan kami dah ada date kena cancel, kami pun tak ada satu date yang solid lagi nak buat bila. Okay, itu satu lah daripada kekangan kami, memang kami tak berkemampuan yang itu. Tapi kami cuba juga sebab mungkin nak untuk cuba TOT-kan lagi. Sebab pengurusan semua dah dapat dah cari date dia. Kita yang tambahlah untuk pihak Shah Alam dan juga UCS. Manakala untuk cawangan-cawangan, saya rasa dah banyak inisiatif yang dah dibuat. Saya melihat beberapa proactive action daripada contoh macam kampus Melaka, kampus Terengganu yang mereka buat sendiri. Okay, mereka buat sendiri, dia boleh bagi dua option. Yang pertama, boleh gerak sendiri terus. Master-master trainer yang ada di kampus-kampus tu, versi lama dengan KUKP, boleh jalan sendiri terus. Ataupun kalau rasa nak panggil kami, tu dah kau tanya saya ni, saya tak mampu dah semesta ni. Sebab jadual saya daripada start minggu depan sampailah ke akhir Disember tu memang every weekend tak ada start langsung. Memang kami nak every week. Tapi kalau nak
macam Melaka buat, saya puji juga lah cara Melaka buat tu. Nak cari date kami memang kami tak done. Dia bawa trainer dia online macam ni. Saya brief balik, saya cerita balik A to Z one by one dan dia conduct TOT tu. So saya harap semua okey lah. Kan? Dua-dua option boleh. Jadi saya lebih lagi galakkan lah kalau masa terdekat ni, yang sangat terdekat ni, inisiatif kampus sendiri daripada Dr. VKP boleh gerakkan. Kalau nak tunggu kami, dia akan jadi agak lambat lah kalau untuk kami kan. Boleh, bukan tak boleh. Dia akan lambat sikit lah. Boleh tak saya menjawab Dr. Boleh. Okey, baik. Jadi kita harapkan untuk yang di setiap cawangan tu kita ambil inisiatif sendirilah ya, sebab benda ni kalau kita belajar secara online ni mungkin versi-versi terutama sekali versi yang baru tu dia kurang jelas, tak nampak macam mana pelaksanaan dia. Betul. Dan kalau boleh kita nak setiap versi dia penyampaiannya standardized lah kan. Sebab Betul. ada juga sebelum-sebelum ni yang versi ni dia menjalankan tak standard antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Jadi kalau kita harapkan dengan ada TOT di setiap kampus, inisiatif masing-masing lah di setiap kampus, akan lebih jelas lagi lah bila kita buat secara praktikal terus macam mana kan. Itu sekadar pendapat saya lah. Baik, terima kasih. InsyaAllah satu hari boleh siap. Tapi dia agak penat sikit lah. Nama dia satu hari boleh siap tapi agak penat sikit lah. Tak saya tanya Tindungun. Tindungun mana dia dah hadap tu. Dia memang penat sikit lah. Dia penat dekat VC dia, dekat trainer tu. Bukan dekat peserta, dekat trainer tu penat sikit. Boleh buat. Okay, next week Cik Wahidah dengan Fita kan. Next week ke next week. And full day juga dia minta. So, InsyaAllah. Dan saya rasa nak jemput ke macam Fita pun dah ramai. Saya nak jemput ke Fita macam dah ramai. Tapi insyaAllah kami cuba juga lah dekat Shah Alam ni. Kita cuba sesuaikan waktu. Saya faham kekangan kuliah kita semua kan. Kami cuba sebaik mungkin insyaAllah. Okay. Sorry, last sekali. Ya, silakan Cik Umi. Pasal saya nak recall balik yang isu pelajar tak lengkap, mana benda ni prerequisite kan. Tapi oleh kerana special track ini, mana-mana pelajar yang tak lengkap, modul 1, 2, 3 dan 4, untuk membenarkan dia buat modul 5 dan 6, maka kira ada special event yang mana kita allow dia melengkapkan benda itu dalam U-Future yang berdasarkan nama je lah. Kalau yang tak lengkap, dia boleh lengkapkan secepat yang mungkin untuk membenarkan dia buat 5 dan 6. Betul Betul. Maksudnya kita bukan 5 awal kepada 5 lah Cik Umi. 3, 4, 5, 6. Mana yang tak lengkap lah maksudnya. Pasal saya intake test setahun sekali tu saya faham. Tapi syarat dia dah kena hadir LDK tu Cik Umi. Dia dah hadir. Hadir maksud dia dah nama dia dah ada dalam attendance lah, betul tak? Yang dalam betul. Nama dia dah ada attendance. Yang itu kalau kata dia tak ada dekat skrin dia, update je saya akan segerakan lah proses itu. Okey, terima kasih. So ini terima kasih semualah. Saya dah 2 kali sebut tadi. Terima kasih semua. Semoga urusan kita dipermudahkan pada semasa ini dan dilancarkanlah full swing aspirasi kita. Okay. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Cik Khalid ambil gambar ke? Boleh? Hilang. Cik Khalid dah pergi solat Jumaat kot. Saya risau juga ni. Siapa ada? Kita ambil gambar sikit ke? Syah? Hilang ke kot? 4. Jadi Encik Khalid, terima kasih banyak-banyak. Orang kuat IKP ni. Terima kasih. Boleh buka cam nak ambil gambar. Okey. Dah tidak jawab tu. Bolehlah kita kamera sekejap sama-sama. Kita ambil gambar sikit untuk saya hantar kat Prof. Sesi dah berlaku hari ni. Ramai. Alhamdulillah. Senyum banyak kali sikit kita kat mana kan? Ya, senyum. Buka kamera. Cik Khalid silakan. Bukan Cik Khalid, Syah. Okey Syah, silakan Syah. Okey. Sekejap, sekali lagi. 1, 2, 3. Alright. Thank you semua. Lagi sekali Syah, lagi sekali. Lagi sekali boleh. Tiga. Sekali lagi.
Okey. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Jasmine, lama tak jumpa. Apa khabar Dr. Jasmine? Betul. Apa khabar? Khabar baik. Dia, kalau link ni macam mana? Okey.